Okey geng, Assalamualaikum. Di sini saya ada sebiji Smart Tab model lama yang berusia lebih 15 tahun, 10 ke 15 tahun dah. So masih boleh digunakan lagi. Cuma masalahnya adalah display ni problem. Dia tak keluar number. Okey. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara nak buka Smart Tab ni, model lama ni. Untuk saya nak share lah sedikit yang saya boleh buat. Okey. Pertama sekali kita kena sediakan pisau, screwdriver, duit siling. So duit siling, pertama sekali kita buka, kita pulas ni button ni. So dah boleh buka. So dekat sini kalau diperhatikan, dia ada konektor untuk bateri 12 volt. Okey, 12 volt. Bateri yang size tu. Okey. Kemudian ada wire. Wire ni dia akan bersambung. Dia bila kita pasang, kita kena masuk dekat bahagian longkang ni. Longkang celah ni. Jangan silap, jangan selit dekat tepi-tepi ni. Nanti boleh putus masuk dalam celah longkang ni. Kemudian kita buka satu skru. Kita ambil skru yang jenis dia ada bunga lah. Bunga dia ada bunga, bukan skru segi bunga, dia bentuk dia skru begini. Bentuk dia gini. So boleh belilah alat ini di DIY. DIY dia jual. So adalah bentuk-bentuk dia macam ni, banyak bentuk kan. Okey, kemudian buka. Okey, buka. Kita buka. Lepas kita buka, kita cabut dia punya skru, simpan ke tepi. So dah boleh buka. Tapi belum. Kita ada satu lagi skru di sini. Nampak seperti bukan ada skru, tapi ada skru di dalam. Dia hidden screw. Kita kena congkel penutup atas ni menggunakan screwdriver yang tajam. So yang betul-betul tajam macam ni boleh lah ni. Betul tajam ni. Okey. Tajam. Kemudian kita tukarkan part dia ni. Okey. Kita tabur dia. Ni kena tebuk ni. So pelan-pelan lah kita tebuk. Kalau kata tak boleh nak tebuk, jangan guna tukul ke apa ke kan. Jangan. Kita panaskan sedikit di hujung ni, menggunakan lighter apa. Kemudian kita letak dan kita pulas sambil tekan. Agak dia dah tenggelam sedikit. Asalkan tenggelam sedikit, kita boleh congkel dia. Kita congkel dia. Okey, macam ni kita pulas, congkel. Nampak tak? Saya boleh congkel dia. Nampak? Saya boleh congkel dah. Inilah dinamakan housing dia. Housing untuk cover skru ni. Okey, nampak? Dia bentuk ini. Okey nampak skru. So skru ni kita kena buka. Kita tukar balik mata skru ni. So kita buka balik. Alamak, salah. Kita buka skru. Barulah kita boleh buka skru. Kalau tidak, kita takkan boleh, sebab dia ada cover housing, dia tutup benda ni. Dia tutup untuk nak nampakkan tak nampak skru di dalam ni. Bentuk ni, ini adalah plastik. Okey. Kemudian nanti kita simpan balik lah, tapi kita tebuk cantik lah sikit. Saya mungkin cantik ni, tebuk. Kemudian sudah itu kita boleh buka. Kita angkat pelan-pelan Dia ni kita tarik ke bawah dan kita buka pelan-pelan. Teng. Inilah bentuk dia.
Okey. Di sini kita lihat dia ada litar, ada board ya. So yang ini adalah button yang kita tekan untuk cek baki kan. So kita cuba tekan, dia ada klip dah bunyi. Maksudnya dia bunyi. Dekat sini dia ada permainan, dia main. Tolak, naik, tolak, naik, tolak, naik. Okey, tak apa. Okey. Maksudnya berfungsi. Kita angkat perlahan-lahan, kita simpan lebih, jangan patah. Simpan elok, jangan patah. Part dia susah kita nak jumpa. Okey. Kemudian sesudah tu kita nak tukar skrin ni. Macam mana kita nak tukar skrin ni? So, lihat di depan. Ini kita buka. Kita cuba congkil perlahan-lahan, tarik. Perlahan-lahan tarik. Kalau tak boleh, sebab tu saya sediakan pisau. Pisau ni bukan untuk apa, kita nak buang gam yang dalam tu supaya kita tarik dan tak patah. Pelan-pelan dia tarik. Okey, kita tarik. Lepas tu kita buang gam yang dalam ni. Kita buang gam yang dalam ni. Buang. Kemudian dah buang. Tarik pelan-pelan. Jangan kuat-kuat, takut patah. Nampak? Dia ketat kan? Dia ketat. Tu kita buang gam ni. Buang gam. Dah. So dah begini. Sesudah kita dah buka, bentuk dia macam ni. So lihat, saya punya display dah rosak. Nampak? Lama dah, 12 tahun. Kemudian bila kita dah buka tu, kita nak cabut dia macam mana? Jadi yang ini cuba kita lihat. Nampak tak? Kita ada dia ada klip, dia ada putih tu satu, warna hitam satu. Nampak tak? Nampak tak ni? Ni putih, ni hitam. Jadi dia kunci yang putih ni. Jadi kita nak keluarkan yang putih ni bagaimana? Yang hitam ni, kiri kanan ni, cuba angkat ke atas. Angkat ke atas sedikit. Longgarkan. Angkat ke atas dia jadi longgar lah. Bila dia angkat ke atas ini jadi antara hitam dengan putih ni dia akan terbuka. Jadi yang ni kita tarik cabut. Kita jangan tarik ni sebab dia melekat. Kita kena longgarkan ni dulu. Ini tarik ke atas. Tarik ke atas. Sikit je. Jangan kuat. Bagi dia longgar ke atas sikit. So boleh cabut. Nampak? So bila kita cabut, dah cabut dah. So inilah kerosakan yang kita nak ganti. Beli di Shopee ada harga RM20, ada harga RM30. Beli dan ganti. Plug and play. Okey, kita anda kata kalau dah nak ganti nanti item ni, masuk balik yang baru tu, masuk ke sini balik, pasanglah balik. Saya punya barang belum sampai, nak tunjuk pun tak boleh, baru order. Alamak. Cucuk balik. Okey, bila dah masuk ni, yang baru tu, contoh yang ini yang baru masuk ni, kita cucuk dia masuk, kemudian kita tekan yang hitam ni, bagi dia rapat. Saya tunjuk jugalah. Anda kata yang ni barulah, dah sampai. Okey, cucuk masuk rapat-rapat. Tu klik lah. Bila dah klik, tekan ni, tu kita pasang balik yang tadi ni. Pasang balik yang tadi ni. Pasang elok. Jangan terburu-buru. Barangnya halus-halus, kecil-kecil. Barang lama mudah patah. Kalau baru tu tak patah. Barang lama ni senang patah sebab dia dah rebut. Tapi masih boleh guna.
Tahan ni, Smartech ni tahan. Berbanding dengan Smartech yang baru-baru ni, pakai sekejap dah rosak. Beli mahal, beratus-ratus, pakai sekejap dah jahanam. Memang kita orang kata apa, not value for money lah. Ini bagus lah, ini value for money. Okay, sekejap. Alamak, sepi. So masuk balik, pastikan dia masuk longkang. Dia masuk longkang lah. Kalau tak masuk longkang tak boleh. Dah masuk longkang, tak masuk ni. Dia kalau tak masuk. Kalau tak masuk, dia jangan paksa. Dia cuba sampai dia masuk. Okey. Saya terpaksa buka balik. Cari balik longkang dia mana. Okey lah, boleh lah. Lepas tu skru lah dia. Skru balik. Okey, skru balik. Okey, kita skru balik. Skru ni balik. Okey, skru balik. Okey, simpan di dalam ni. Masukkan bateri. Kunci balik. Kunci balik. Ini gam balik. Jangan balik. Terbalik. Jatuh. Gam nak balik. Taklah gam sikit, apa-apa gam boleh. Jangan lekat. Jangan kuat sangat gam tu. Nanti nak buka pun repair balik kan payah. Kita gam biasa-biasa je. Patut lah. So beginilah. Nampak. Siap. Oh, silap. Tutup balik housing ni. Macam tu. Dah boleh guna. Terima kasih. Assalamualaikum.